Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni KCDT nak sharekan kepada kawan-kawan blok EFI yang padu yang ada di pasaran. Jadi yang pertama adalah blok LHK Racing. Ni blok yang tahan panas lah. LHK Racing, kawan-kawan boleh pakai blok LHK Racing ni. Ada blok seramik daripada saiz 54, 56, 57, 58. Kawan-kawan nak padu laju, pakai terus blok EFI Class 1. Blok dia lebih panjang dan material LHK Racing ni menggunakan seramik. Memang tahan panas lah. Jadi setting carburetor dengan betul dan pakai oil pump racing CDT untuk main jauh, untuk elak daripada jam panas. Yang kedua, brand yang padu yang ada di pasaran adalah UMA Racing. Jadi UMA Racing ni brand yang padu lah. Untuk EFI Dream ada saiz 53. Untuk Wave 110 ada saiz untuk 54. Jadi blok UMA Racing ni memang tahan panas. Memang daripada dulu UMA Racing ni adalah spek bangsawan lah. Siapa yang pakai, barang dia memang, harga memang padu dan barang pun padu. Jadi nombor 3 adalah Arata. Blok Arata. Ni blok yang tahan panas juga. Yang ni antara produk yang berkualiti lah. Pastikan original lah. Ada saiz 53, 56. Kawan-kawan boleh pakai blok Dream. Untuk blok high power pun ada untuk Arata. Jadi pastikan pakai brand yang original lah. Untuk dapatkan kualiti yang maksimum. Dan ketahanan yang padu. Jadi nombor 4 adalah blok Taicom. Taicom. Ni ejaan dia. Ni yang original lah. Boleh pakai saiz 53, 56, 59. Jadi kawan-kawan boleh pilih lah brand yang padu ni. Yang penting kawan-kawan setting carburetor dengan betul, pakai oil pump racing CDT untuk elak daripada jam panas lah. Untuk kita main jauh tu supaya makin panas makin sedap. Kalau kita pakai blok yang brand padu, kita setting tak padu, rosak lah juga kita punya motor. Jadi kita pakai blok yang padu, brand yang padu, tapi setting kita kena betul. Spek blok 53, kita kena setting manjat pilot carburetor kita tu spek 53. Kalau kita pakai blok saiz 56mm, kita mesti pakai manjat pilot yang sesuai untuk spek 56. Kalau kita tak ikut spek, apa yang akan berlaku pada motor kita, blok boleh jam lah. Blok boleh jam panas, boleh piston cair, boleh piston pecah. Apabila piston pecah, rod akan tembak crankcase lah. Apabila crankcase pecah, banyak modal lah nak kena tukar apa semua. Komponen-komponen enjin ni sangat memainkan peranan yang penting lah. Kita bukan main tukar, boleh je kalau kita nak lingkup jahanam motor kita. Tapi kalau kita nak enjin kita tahan lama, manjat pilot tu penting. Carburetor, oil pump, blok dah besar, kena pakai oil pump racing. Exhaust kena pakai exhaust yang sesuai, tak boleh main bantai. Ni exhaust wawai pang. Ni exhaust open. Nak pakai exhaust open, kena pakai blok yang sesuai. Apabila kita main bedal, memang jahanam lah. Kalau kita pakai exhaust besar, blok kecil, tak ada simpan kompres, jadi enjin akan cepat panas dan boleh menyebabkan enjin kita cepat rosak lah. Kalau kawan-kawan nak padu, boleh pakai exhaust racing cutting standard CDT punya. Ada untuk spek 53, 54, 55, 56, 58. Jadi pakai tu main jauh sangat sesuai untuk elak daripada kerosakan lah. Ni antara blok-blok yang KCDT dah pakai, try memang padu. Ada blok yang KCDT tengok kualiti dia memang padu, kawan-kawan boleh pakai. Jadi KCDT showkan barang-barang yang padu je lah. Kalau tak padu, KCDT tak bagi tahu lah. Jadi KCDT bagi tahu barang-barang yang KCDT pernah try dan pernah tengok depan mata. Dan KCDT sharekan kepada kawan-kawan. Ni antara brand yang kawan-kawan boleh pakai, memang terbaik. Pastikan original brand. Kalau lokal nanti takut tak dapat kualiti yang maksimum. Guys, jadi ada stok untuk baju CDT yang ni. Ni bahagian depan dan yang ni bahagian belakang. Kalau nak order, saiz M ada 2 dan saiz S ada 2. Dan stiker CDT pun ada dah ready stock. Guys, yang ni ada saiz S. 1M, 1M, ada 1, ada 2M, ada 2S. Stiker CDT ada stock. Yang ni waterproof. Kalis air. Pakai memang cantik lah.
boleh kena hujan pada motor kawan-kawan. Jadi jika kawan-kawan nak order, boleh terus ke Shopee CDT. Terima kasih support. Okay guys, jadi setakat ini saja perkongsian King CDT. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Okay, setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi. DJ Abi. Di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekian mar.